daripada semung perai. Lesu kita tak gerak. Bangun malam tidur pagi tak gerak, semua tubuh kita boleh jadi ada penyakit dalam dah. Penyakit urat kita, darah kita, angin tak belaga, tak tidak ada kursi. Kadang darah nak buku, kadang-kadang kita dah wayak dah, kadang-kadang angin kita jalan tak betul, kadang penyakit orang kata tak gitu kan. Ya, paling penting sekali tubuh tak gerak. Lemah tenaga, lemah batin. Dah tu. Lemah urat malu tu lah. Tak gerak. Tak gerak. Lemah. 3 bulan dah tak. Ibaratnya dah. Lemah malu. Ning, ye buih ni insya-Allah. Rebuh satu pokok kayu iaitu pokok gamas. Pokok gamas. Bahasa siap tak apa? Tung tam leng dia dah. Bapa mai pada ingat dah tu. Bahang tam leng. Pokok gamas. Bukan pokok ambil batai dia batai dia besar-besar keliling tu halus. Kau besar ibu tangan tu. Kalau jalur naik itu pokok kayu lain dah ni. Pokok gamas ni kita debuh dalam sayur guys sedap ke dia. Dia manis. Daun besar-besar 3 jari dah. Bukan nak ke daun. Nak ke batai dia tu. Batai dia pasal dia gantung di batai muka lain. Ada orang tua tahu lah. Dia besar-besar klik-klik, besar-besar ibu tangan tu besar nak. Kalau besar ibu tangan tu comel. Dia ketua, dia nak tua. Ambil gerak sejeka, buat sampai 7 batai. 7 tu lah, 7 batai tu. Sejeka kita gerak, bubuh dalam periuk. Kita pergi gelegak sampai 10 minit yang mulai. Lama itu bagi dia. Ni dia kata tubuh tak gerak, tubuh lemah, tenaga tak gerak, jadi mikir, jadi keliak, sakit urat ni. Hingga sampai batin kita pun tak gerak. Tak lagi dah. Maka ni dia kata semua tu Alhamdulillah. Allah Ta'ala izin kata dia. InsyaAllah Ta'ala keyakinan kita dengan Tuhan berikan hasrah kepada kita. Nasrum minallah, kita akan kuat tenaga boleh. Kuat tenaga batin, kuat urat. Lagi dia kata kalau dah amal ni mata cerah. Hidup di mata cerah. Mata pula jadi tak selapu. Tak sakit, cerah mata kita. InsyaAllah moga-moga cuba terang tengok. Dia kata ni mujarak sekali-kali. Sekurang-kurang buat amal 15 hari. Dah dalam sehari semalam nak makan masa mana boleh. Terus makan air lain, nak makan air ni. Tidak ada gapo kata dia. Pagi segelah, tengah hari segelah, petang segelah, nak tidur segelah, makan dia. Lah, kita ni kena ikhtiar usaha dia. Umur 50, 60 tak boleh kita. Urat batin kita tak gerak. Dia kata gagah pelik semula seperti darah sejahtera. Seperti orang muda. Pelik muda mari semula. Tetap urat syarah kita dalam badan-badan kita. Lepas tu jaga pulaknya dia katanya, orang penyakit amal perut pula. Ni. Tak nak jadi amal perut. Ya urat dengan darah. Tung tabling dia kata. Bahang gamas. Ambil nak batai dia. Ambil hok tua mulai besar-besar ibu tangi. Gerak jika boleh 7 batai. 5 batai sikit. 5 tua sikit. 7. Sejeka tu 7 gerak. Bubuh dalam periuk, kita bubuh boleh 10 minit. Bila lama sikit. Kalau air secupok setengah, dengan secupok. Minum tak ada sakat kata 2 gelas, 2 gelas. Kita tak ada jadi bahaya apa. Minum. InsyaAllah, dia kata dalam tausiah, dalam buk, dalam tip dianya, makanlah sampai 2 minggu. Dia kau naik, kau segar, uak kita, kau hebat mata, kau jerah. Akhir-akhirnya, batin kita pun Allah, nak tidur tak boleh. Berkali lagu mana tak tahu ni. Cerita tu Faizi, Masya Allah lah. Tu Bapa mengelola sikit. Tapi gitu semua tu. Kata dia muduk kerja dah. Masya Allah Abang Maya ni. Tolong kata. Tolong royak lah kepada saudara kita lah ni. Kerana benda ni banyak dah. Dia umur 50, 60 dah jadi lom. Ya, rupanya jadi wah terumpau. Lagu mana wah terumpau tak tahu baru. Lagu tu lah kita. InsyaAllah ni ikhtiar dah. Ikhtiar ni semua ni. Orang panggil ubatan orang dulu. Dan ubatan orang masa 50 tahun lepas. Masa tu nenek kita. Lah ni tak ada dah benda ni. Ada main Hamsun semacam kapsul. Dah kita na'udzubillah. Kita amal lagu ni. Dah 3 dah malam ni boleh. InsyaAllah ta'ala.